Guys, sekarang bisnes tu wow dah lagi senang. Cuba korang buka bijakbuatduit.com/newbie. Lepas tu korang pergi je dekat bahagian semak senarai prospek. Dekat sini korang boleh nampak semua maklumat penting. Korang akan nampak berapa ramai orang yang dah klik link, berapa ramai orang yang dah hadir webinar, dan paling penting, berapa ramai orang yang dah beli SIM card. Features ni serius saya kata memang powerful guys. Kerja korang memang satu je, iaitu marketing. Promote, lepas tu dapat prospek, share link korang untuk mereka masuk dalam webinar. Selebihnya, sistem akan settlekan. Dia akan dengar penerangan webinar, jika dia berminat, dia akan beli SIM card terus dekat situ. Dan korang tiba-tiba akan dapat notification dekat WhatsApp. Ting! Dah ada orang beli SIM card. Macam saya sendiri, setakat ni dah ada 300 orang klik link, 190 orang dah hadir ke dalam webinar, dan yang paling best, 54 orang yang beli SIM card. Semua ni hanya bermula dengan satu benda je, iaitu share link. Saya tak perlu nak kena cari orang satu persatu. Saya tak perlu nak penat explain. Lebih kerap kita promote dan share link, maka lebih banyaklah peluang untuk kita dapat orang beli SIM card. Dan rangkaian kita akan berkembang secara sendirinya sebab mereka pun akan buat benda yang sama. Jadi saya nasihatkan korang gunalah features ni. Korang boleh pantau berapa banyak leads yang masuk. Dari data tersebut, korang boleh improve marketing setiap hari. Ingat, dalam Tone Wow ni dah senang. Kerja kita promote dan share link sahaja.